Assalamualaikum, berjumpa dengan saya Awel. Hari ni kita nak buat ikan kembung goreng pedas. Ni lah bahan-bahan dia. Kita menggunakan 2 biji bawang merah, sebiji bawang putih, 2 biji cili, separuh tomato, separuh bawang holong. Yang ni kita dah siap potong. Lepas kita akan menggunakan lebih kurang dalam 2 sudu cili giling, lebih kurang dalam 2 sudu makan kicap. Lepas kita akan perasakan dengan garam dan gula ajinomoto. Kita tengok. Okey, kita punya bawang tumis ni dah laju, kita akan masukkan lebih kurang dalam 2 sudu kita punya cili giling. Lepas tu kita akan masukkan lebih kurang dalam 2 sudu jugalah kicap. Okey, kita godek-godek dulu biar ada sebati, baru kita akan masukkan bahan-bahan lain. Okey, sekarang bahan dah sebati, kita akan masukkan tomato dengan cili lah. Sekejap lagi kita akan perasakan dengan garam, gula dan ajinomoto. Ni kalau nak sedap lagi, kita boleh masukkan air asam jawa. Tapi saya tak letak air asam jawa. Okey, kita punya bahan dah sebati, kita dah masukkan garam, gula dan ajino. Sekejap lagi kita dah boleh masukkan ikan lah. Kita akan masukkan ikan sekejap lagi. Okey, alhamdulillah kita punya ikan goreng pedas dah siap. Ni dah hasil dia, ikan kembung goreng pedas. Okey, selamat menonton dari saya Awel. Okey, assalamualaikum.